Benda ni aku tengok sangat-sangat scary, yang di mana kita sebagai mak bapak sangat-sangat takut bila anak kita yang masih kecil, yang dah nak membesar, terjadi situasi-situasi macam gini, guys. Yang di mana yang aku nak menceritakan hari ni bukan aku nak cerita pasal salah budak ni ke salah budak tu, bukan. Tapi aku nak berceritakan pasal dia punya kronologi yang orang-orang dewasa rasa benda ni memang tak masuk akal, tapi benda ni real terjadi. So guys, kepada korang semua dan aku sendirilah kan, kita ni memang sangat kena bendung anak kita daripada terpengaruh dengan benda-benda yang ada dekat kaca TV, benda-benda yang ada kat social media. Tugas kita guys untuk kita pantau semua benda tu. Kadang benda yang kau rasa mengarut tu lah yang akan terjadi, guys. That's why aku cakap dengan kau, aku tak tahulah kalau dia ni betul-betul dibuli ataupun dia ni memang sengaja untuk buat, dan ada orang cakap dia ni autism. Okay, benda ni aku tak pasti dan aku tak confirm lagi. Tapi kalau betul-betul dia autism, kenapa dia masuk sekolah biasa, guys? Dan kenapa dia tak ada masuk kelas peralihan? Faham tak? Kau faham tak maksud aku, konteks aku kat sini? Daripada cerita yang aku tengok, dan benda ni dah keluar berita dah pun kan, dan benda ni aku tengok sangat-sangat scary, yang di mana kita sebagai mak bapak sangat-sangat takut bila anak kita yang masih kecil, yang dah nak membesar, terjadi situasi-situasi macam gini, guys.